Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni, tersaduran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okay, orang kata macam-macam jadi minggu ni. Aku pun dah pun kata jarang buat video. Orang dah ramai komplain. Kan? Itulah jarang buat video, komplain. Kan? Selalu buat video tak komplain lah. Dan tinggal lagi orang komplain lah. Tak apa hal kau ni dah ke sini. Ke sini. Okey. Aku yang ni, yang sebelah sini boleh hilang. Yang magnet ni lah. Boleh hilang aku kayu ke KL tu lagi. Sebab yang lama punya aku disimpan, yang bukan magnet ni lah, yang main selit je kan. Sebab aku tak buang yang lama. Nak masal je. Ini magnet ni ingatkan nak memudahkan apa kata, nak buka pasangan. Hilang. Aku rasa hilang aku kayu malam ke KL. Malam pun nak perasan kan. Aku dah apa kata, dah seminggu 2 ni. Bila dapat jauh ke KL, aku akan lepak KL 3 hari. Kan, tidur, check in hotel lah kan. Aku nak tengok perbelanjaan aku macam mana kan. Hotel yang dalam RM40, RM50 kan. Okey lah kan, boleh lah kot nak kembali main dekat KL. Tapi sama jugalah, still tak lama lah kan. Dalam hari ini kata hari Isnin, dalam Rabu, Khamis je tu balik lah kan. Balik macam mana hari ni apa, Khamis kan. Khamis balik. Tadi dapat job daripada KL balik Melaka. Ni first time lah aku dapat job pergi ferry, pergi ICQ kan. Cakap ferry siap je. Selalu ya, kalau dalam Melaka ni selalu lah pergi ferry tu kan. Kalau pada KL first time. Job cash pula kan. Tak ada hal lah. Just Grab. Aku nak balik, kau MD kau buka lah Just Grab. Kalau kau tak buka Just Grab, mampu aku kan. Aku try kat daripada hari Isnin tu kan. Aku try je MD Melaka. Kalau dapat job balik, aku balik je lah kan. Aku nak try. Tapi tak on Just Grab. Aku pure je. Plus dengan seater, mampu je. Hari ni bila nak betul-betul balik ni, aku on Just Grab, aku naik. Tapi MD kedua lah. MD dah MD kedua baru masuk. Itu pun dah nak hujung-hujung MD dah. Itu pun geram juga tu dengan dalam kode Just Grab. Beg kau banyak. Aduh, dia geramnya aku dah jauh. Tak apalah. Aku nak balik ni, tak apa kan. Sebab aku nak balik kan. Aku nak balik ni, tak apalah, aku layan lah. Aku nak balik ni. Okay. Ambil. Lepas tu jalan lah macam biasa kan. Tak ada masalah lah sepanjang perjalanan tu. Lepas tu bila dah nak sampai kan, dah nak sampai, aku perasan dia minum kan. Buka IT lah. Okay, aku minum je lah kan. Aku nak air kok tau. Lepas tu aku cakap, apa hal bau macam bau arak ni kan. Lepas tu bukan setin tau, 2 tin. Lepas tu dia buka lagi, minum macam ni. Aku cakap, apa bau. Sebab dia duduk betul-betul belakang aku. Bini dia duduk sebelah, dia kat belakang. Aku cakap, apa hal ni bau arak ni. Disebabkan dah nak sampai, so aku tak adalah nak bising sangat kan. Lepas tu dia tanya aku, sir, are you drink beer sir? Aku cakap, beer? Aku cakap, gila aku tengah drive pun. Betul lagi satu aku Muslim dah siap. Aku cakap, punya tu arak, dua tin juga. Aku cakap, bengong lah kau ni kan. Memang bengong lah. Tu pun jadi geram lah. Geramnya dah lah. Lepas tu dia makan kopok lah apa, sebab-sebab. Angin tu lah. Lepas tu tak habis lagi. Bila dah nak betul-betul dah nak sampai, ada lagi lebih kurang 1 kilo kot. 1 kilo ke 2 kilo dah nak sampai kat ferry tu. Aku dengar bunyi duit shilling. Aku cakap, sudah. Sebab dia job cash. Aku cakap, sudah. Jangan kau bayar aku guna cash sudah. Memang dia bayar guna cash. Memang cash lah. Jangan bayar aku guna duit shilling sudah. Memang duit shilling siap dia bayar aku. Tapi bukan semua lah. Total semua tadi 200 lebih. Dalam berapa ringgit tadi? Shilling. Aku cakap, buat hal lah kan. Sebab
Ya, ni kalau korang semua, kalau korang dah lama, dah orang kata dah lama, agak lama ataupun dah jumpa passenger macam ni, yang India sana kan, India dari sana lah. Dia kan tol kan, dia orang kan banyak songeh. Tol tak nak bayar kan. Aku kalau pada KL pergi airport gaduh-gaduh kalau job cash. Tak nak bayar tol lah, aku geram tol buat ni kan. Ha, aku mak dia tak nak bayar tol ke apa kan. Aku dia bayar. Ha. Lepas tu dia bayar terlebih sikit tau. Terlebih sikit, bukan banyak pun. Aku kan terlebih sikit pun. Nak tip ke aku kan. Tak, bini dia minta dia lebih tu. Sir, I give you apa tadi? I need the change. Wah, aku bagi balik yang shilling tu. Aduh, aku kan dah bagi lebih. Tuntut juga bini dia tu. Soal lelaki dia kata bagi je semua kan. Tapi bini dia minta juga. Bagi balik yang shilling. Kan? Apalah perangai. Okay. Lepas tu apa lagi? Okay, ni cerita pasal advance booking. Okay, advance booking. Ni dia boleh aku boleh kata dia berita baik dan berita buruk untuk driver, dan juga berita baik dan berita buruk untuk passenger. So dua-dua orang kata passenger pun ada berita baik, berita buruk. Untuk driver pun berita baik dan berita buruk lah. Alright. Okay, untuk advance booking yang sekarang, yang baru ni lah. Okay, yang baru ni macam sebelum ni, kalau kita dah accept, kalau kita nak cancel tanpa kena penalti dalam 12 jam sebelum kan, 12 jam sebelum. Okay, so yang baru ni Grab dah ni sikit lah, jadi 6 jam sebelum. Okay lah kan, adalah jadi macam aku dah tertekan kan. Faham dah, aku ingat kena seminggu 2 minggu kan. Sebulan siap aku kena hilang penalti. Sebulan tu. Okay, so daripada 12 jam jadi ke 6 jam lah. Alright. Tapi lepas tu apa lagi? Okay ni. Lagi satu, macam tambang. Okay, kalau kata passenger tu cancel last minute, okay, tak ada lagi lah dapat fare penuh. Okay, macam sebelum ni kena pula pada Melaka kan, pergi KL ke, pergi JB ke apa, 400-500 lebih, cancel. Sekarang ni dah tak ada. Sekarang ni paling tidak dapat separuh, tapi Grab cap ke apa, 100 lah, 100 ringgit. Okay, katalah kalau tambang tu 300 pun kan, kalau separuh sebetulnya 150 kan, tapi Grab bagi 100 je, paling tinggi 100 je. So korang yang kat KL mungkin lah mungkin lah tak dapat penuh sampai 100 lah. Tapi yang geng-geng yang jauh-jauh, Melaka, pada mana Terengganu kan, Perak ke mana, Penang, selalu dapat job jauh-jauh tu kan, cap 100 je. Kena no show dapat 50%, dan ni kan pada 100 ringgit. Boleh lah kan, bukan kita tak jalan mana pun still banyak jugalah. 100 pun still banyak. So tu berita baik untuk passenger, dan kita tak berapa baik sangat untuk kita lah. Tapi macam aku pun, aku tak pernah apa nama ni, advance booking yang aku dapat setakat ni tak pernah lagi lah yang cancel no show. Kan? Cancel yang ni lah dah banyak jam sebelum tu, dan juga ada sekali tu aku kena lagi berapa minit, nak sejam tu dia cancel lah. Tu paling kuat lah. Aku tak pernah rasa lah yang full fare tu. Tapi kawan lain macam korang semua pernah rasa kan. Okay, tu tak ada masalah. Alright. So ni Grab dah ada bagi jadual ni. Okay, dia bagi jadual daripada Just Grab ni sampai ke EV punya ni. Okay, alright. Dia ada dua. Okay, cancellation dia bagi. Okay, yang tadi tu yang kalau kata passenger cancel last minute kan, yang kita dapat tu 50% pada fare tu ataupun cap 100 tu. Okay, so yang ni dari sudut driver pula, yang ni dah naik ni. Sebelum ni RM20. Okay, untuk kalau driver cancel, okay, yang ni kiranya 6 jam sebelum lah, bukan 12 lagi. Okay, 6 jam sebelum cancel, kita kena charge RM15. Okay, ni untuk Just Grab lah, RM15. Kalau kau sidai passenger tu, kira kau tertidur lah. Selalunya case tertidur lah. Okay,
kau tertidur kan, kau sidai messenger tu kena RM20 naik siap, lagi mahal siap. Wah, just Grab RM15 dengan RM20. Okay, 6 jam sebelum RM15, kau terlupa ambil ke tertidur ke apa, RM20. Okay, untuk plus lagi mahal, plus 6 jam sebelum RM20, tertidur ke apa RM30. Okay, 6 seater dengan 10 seater. Ni 10 seater untuk kawan kat Langkawi lah. Okay, cancel 6 jam sebelum RM30. RM30 siap. Okay, tertidur, terlupa, apa-apa yang RM40. Okay, Piu lah. Yang ni aku yang start ada EV ni aku jadi pening macam mana dia ni. Premium and 6 seater EV. RM40. Okay, 6 jam sebelum. Kalau terlupa tertidur ke apa, RM50. Lepas tu executive dengan premium EV. Aku tak tahu kenapa ada sampai 3 EV ni. Okay, executive, premium, EV. 6 jam sebelum RM50. Keras gila siap. Terlupa, tertidur, tersidai RM70. Okay, lepas tu executive EV. Oh, yang ni executive dengan EV. Aku rasa yang bawah ni memang khas yang kerja dengan Grab ni. Sebab tu dia sekalikan yang bawah ni, yang ujung ni. Tapi paling mahal. 6 jam sebelum, kalau kau cancel RM80. Tertidur, tersidai, apa, RM100 siap. 100. Go! Wow! So tu dah ada. Tu yang baru. Okay, so everyone booking. Ya, Grab memang dia dah naikkan tu, penalti tu. Tapi dia tak bagi tahu. Tapi tu je kat sini, dia still tak bagi tahu dia sidai apa. Kalau kata kita cancel, katalah 5 jam ke 4 jam sebelum tu, dia tak kata kita hilang priority untuk berapa lama. Dia tak bagi tahu tau. Susah nak cakap. Ada orang kena seminggu. Kan, ada orang kena 2 minggu. Macam aku kena tegak tu sebulan. Kan, ada orang tegak kena 6 bulan. So aku tak tahu. Yang tu dia tak cerita. Okay, benda ni bermula 6 Mei semalam. Okay, hari ni 7 Mei. Semalam. Dia dah naik kan. Okay, cancellation ni. Tapi waktu tu dia pendek lah, 6 jam sebelum lah. Kan. So korang yang mana yang nak ambil. Sebab tu aku kalau ambil event booking kan, contoh yang pukul 4-5 pagi kan, yang aku ambil, kebiasaannya aku akan dalam pukul, kalau yang KKL ni lah, kat Melaka punya standard lah, 2 jam sebelum tu aku dah pergi ke dia lah. Kalau KKL, kalau kata aku ambil yang pukul 4-5 pagi tu, aku akan tidur dekat stesen minyak yang dekat dengan orang tu, ataupun check in dekat hotel yang dekat dengan area rumah orang tu. Senang kan? Senang. So aku tahu korang lain-lain orang, lain cara. Tapi aku punya style je tu. Biar tidur, biar dekat dengan rumah dia. Kalau kau dah terlajak ke apa, at least mungkin ada time lagi, sempat lagi kot. Mungkin lah. So tu 6 jam sekarang, 6 jam. Keras ya isolation dia. Okay, lepas tu apa nama ni, baru ni ada viral. Okay, viral lah dekat group. Okay, dekat group driver lah. Okay, pasal ada seorang driver ni dia kena permanent ban tak silap aku. Dia kata sebab dia accident. Okay, dia accident, lepas tu dia kena permanent ban. Lepas tu ya, dia tanyalah apa benda yang patut dia buat dan benda semua kan. Aku tak tahulah dia accident teruk mana. Sebab cerita dia tak macam, bagi aku lah, aku baca tu macam dia tak cerita penuh. Dan dia agak sketchy. Agak sketchy di situ. Meragukan. Dia punya cerita tu. Okay. So aku sendiri pun pernah je bawa passenger accident, tapi bukan accident teruk lah. Kan? Ada motor terlanggar aku tercium orang. Kan? Tapi yang tu biasa time Saga. Time Saga. Time Zora ni Alhamdulillah tak pernah lagi tengah bawa passenger terlanggar orang. Alhamdulillah lah. Tapi bila tengah tak ada passenger raya, langgar lubang lah ni yang baru ni, langgar wanji. Aduh, sakit jiwa aku. Okay, yang cerita driver tu, yang kena ban tu, aku rasa yang buatkan dia kena ban, okay, satu ialah Grab. Mungkin dah, sekarang kan Grab dah semua benda dah AI kan. Aku rasa mungkin Grab punya ni dah detect, okay, tentu accident. Lepas
Lepas tu, yelah, bila kereta kau dah siap benda semua, baru dia buka balik, aku tak pasti. Okay. Tapi aku tak rasa pun yang benda yang pertama ni. Aku rasa benda yang kedua yang aku rasa ni adalah kau accident sebab kau main handphone. Kan? Aku rasa tu. Aku rasa dia accident sebab main handphone. Kan? Lepas tu, apa nama ni, yelah, passenger tu report dan benda semua. Kau kena lah. Kan? Lepas tu elok pula. Lepas viral brother ni punya post kan dekat Facebook kan. So aku tengok gambar yang screenshot letak kat dalam group WhatsApp banyak gila. Aku perasan post tu. Aku komen lah. Tak komen asli. Dia aku baca lah. Aku baca komen-komen bawah tu. Alright. Kebetulan memang, yelah, dekat group banyak ni yang semua kan. Alright. Kebetulan tu Grab terus ada hantar notification. Okay. Pasal apa nama ni, grievance mechanism. Okay. Aku grievance ni yang benda lah kan. Aku tahu grief tu kalau orang tu sedih sebab ada kematian ke apa kan, grief. Tapi grievance ni lain. Grievance ni kalau ni lah, kau lah account kau kena ban tanpa sebab munasabah ke apa bagai kan. So Grab memang bagi ni mengikut Akta Gig, okay, 2025. Okay, so ni ada bendanya yang kau kena buat. Ada 3 step lah. Okay. Melainkan kau apa nama ni ada kenal siapa-siapa ke apa, boleh skip skip apa langkah nombor 3 kan. Kalau ada kenal siapa-siapa lah. Tapi kalau tak ada kenal siapa-siapa, okay, kena layan lah 3 step ni. Okay. Langkah yang pertama, okay, langkah yang pertama ni biasalah. Okay, report dekat help center. Okay, report dekat help center. Kan, aku tak tahu ni benda ni betapa berkesannya. Aku rasa yang Grab buat macam ni lagi satu sebab dia pakai apa nama ni, AI kan sekarang untuk ni. So aku ni dah pernah menjadi salah seorang mangsa, tapi yang tu sebab aku rajin tukar handphone kan, tu masalah sendiri. Kan, tapi apa-apa hal, help center lah. Okay, tapi kalau dah kena ban, help center boleh buka. Aku rasa help center boleh buka lagi, aku rasa. Okay. Lepas tu langkah kedua, katalah dalam 30 hari. Okay, dalam 30 hari tak settle. Okay, 30 hari tak settle ataupun Grab senyap je kan. Grab senyap je. Okay, boleh okay, bawa benda ni ke Jabatan Sumber Manusia kan. Tak pun apa nama ni, apa nama ni, Department of Industrial Relation. Aku tengok apa nama Melayu dia. Apa nama Melayu dia? Okey. Itulah yang aku fikir tu. Yang tu. Okey, Jabatan Sumber Manusia pun boleh. Tu langkah kedua lah. Kata dalam 30 hari dah sebulan, Grab senyap je, tak ada apa-apa. Okey, boleh ni boleh terus ke dua jabatan tadi lah kan. Okey, panjangkan report. Katalah langkah kedua tu pun tak jalan kan. Langkah kedua tak jalan, okey, baru boleh pergi langkah ketiga. Okey, terus bawa benda ni pergi dekat Tribunal Pekerja Gig lah. Apa sebab benda ni bukan langkah kedua yang Tribunal Pekerja Gig ni kan. Tapi itulah katanya, kalau step nombor 2 tu tak jalan, okey, langkah kedua tak jalan, bolehlah terus pergi ke langkah ketiga. Bawa pergi Tribunal Pekerja Gig. Okay. So itulah dia. Dia dah bagi langkah-langkah ni kan. Dia dah bagi lah langkah-langkah ni. So kau ikut je lah. Tapi itulah dia macam ni lah. Ni aku dah cakap banyak kali lah. Apa nama ni, Grab dia takkan suka-suka tau sebenarnya nak orang kata nak suspend atau ban tu lah sebenarnya kan. Sebenarnya lah. Tapi aku tak tahulah bila dah apa nama ni, bila dah AI ni aku tak tahulah kan. Sebab Uber dekat US dah mula jadi, ada orang tu, yelah, dia bawa laju tak laju lah kan. Betul tiba-tiba kena ban.
Lepas tu bila check, AI kata kau bawa kereta tak selamat. Kereta tak selamat? Aku bawa elok je, ni takkanlah dekat tempat tu. Memanglah contoh kat highway, memang orang kata 110 high kelajuan kan. Habis kereta belakang dah cucuk kau kiri kanan penuh kereta, takkan kau nak lanjut juga 110, kau kena tekan juga sikit bagi 14 ke apa. Nak sementara nak potong kereta lain kan. So AI ni dia benda tu dia tak ada. Empathy tu dia tak ada. So kata silap aku dekat belah-belah barat sana, untuk gig punya ni, kau tak silap aku, tak boleh guna AI ni untuk band dia punya ni. Tak boleh, kena orang juga tengok kan, baru boleh. So aku tak tahu Grab akan buat benda yang sama ke tidak pasal ni lah. Sebab ni lah customer service pun dah pakai ni AI. So aku tak pasti yang baru-baru ni macam mana kan. So tapi dia dah bagi start ni, kemungkinan besar lah kot. Okay, tapi mengharapkan bila ni kau buat ni, benda ni biar settle lah. Aku rasa Grab dah bagi macam ni, kalau boleh dia nak settlekan biar dekat Grab je lah dulu kan. Sebab tu dia bagi sebulan kan. Sebulan tak settle lah baru pergi dekat ni Jabatan Sokong Manusia kan. Tak boleh belah baru pergi tribunal gig. Itulah tribunal gig ni pula yang nombor 3 kan. Dia pula yang hujung sekali. Kenapa dia tak nombor 2? Tak tahulah, mungkin tu. Macam aku cakap lah, kalau korang kabel cekang ada kenal siapa-siapa ke apa, mungkin boleh terus skip kan, terus tribunal tu. Boleh pergi tribunal terus kan. Macam aku ni Cak Yam tak ada kenal sesiapa, kenalah ikut satu-satu. Okay, so apa lagi? Setakat ni tak ada apalah, tu je lah. Okay, so tu je lah perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.